Kembali lagi bersiaran ni, nak share lagi sekali amalan yang kedua. Ni amalan yang simple juga, tak ada amalan reka-reka. Ni amalan biasa. Apa yang kita boleh buat sehari-harian nak tambah ekstra pahala kan. Ni bulan Ramadan kan. Mungkin boleh kita teruskan daripada bulan Ramadan sekarang. Kalau ada yang nak follow, boleh teruskan sampai bila-bila, sampai mati ya, senang cerita kan. Apa yang kita boleh buat? Hari-hari, setiap kali nak buat apa pun, nak buat benda baik lah, jangan tengah nak berak. Korang buat benda baik, benda yang harus, benda yang boleh buat, lafaz bismillah. Senang je. Contoh lah, nak bersahur, ambil gelas, belum minum, ambil gelas, ambil mak, bismillah. Letak air, masukkan air dalam mak, bismillah. Lepas tu minum bismillah, biasa lah. Semua orang tahu kan, semua orang dah amalkan daripada kecil kan. So, benda-benda macam itu. Lepas tu mandi tak boleh lah kan dalam bilik air. Okey, kalau kata yang pakai baju pun boleh. Pakai baju, mulakan dengan tangan kanan, bismillah. Okey, katalah yang jenis macam gini lah, nak pergi kerja, pakai kasut, pakai selipar, bismillah. Buka pintu kereta, bismillah lagi. Start kereta, bismillah. Nak masuk gear, bismillah. Dah jalan, bismillah. Benda senang kan? Kenapa nak cari amalan-amalan yang amalan murah rezeki lah apa? Sebenarnya bukan salah, tapi masalah dia kita banyak je amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Bertakwa, jadi manusia yang bertakwa, jadi manusia yang cuba nak jadi soleh lah kan. Bukan saleh, bukan saleh Yaakob. Soleh, jadi orang yang soleh, solehah. So kita cubalah buat amalan-amalan macam gini kan. Bukan amalan biasa, bukan amalan yang pelik-pelik pun, semua orang boleh buat. Tak payah pun bagi nampak bismillah, nak bagi orang nampak, tak payah. Kita sendiri-sendiri je, cakap slow je. Macam gitu je. Orang nampak lah, tak nampak lah. Sebab amalan kita tak payah nak fokus tunjuk kat orang. Fokus kat orang, tunjuk kat orang. Kalau kita fokus dekat situ, berkemungkinan tak dapat pahala. Zero. So sekarang kita kena bersihkan hati, kena ikhlaskan diri, buat amalan yang simple pun tak apa. Istiqamah, buat selalu, buat start sekarang sampai bila-bila, sampai mati. Dapat pahala kat aku juga. Okay, bye.